Takkanlah satu kamera tu sampai RM23,000. Tak logik lah. RM2.3 juta peruntukan untuk 100 kamera badan BWC untuk pegawai penguatkuasa JPJ di Ibu Pejabat dan juga JPJ Negeri. BWC ni maksud dia adalah body worn camera. Kamera yang pegawai akan pakai dekat badan dia. Contohnya dekat uniform ataupun dekat dada. So lepas ni memang susahlah korang semua ni nak menghulur. Sebab apa ya? Sebab tujuan kamera ni memang untuk rekod interaksi korang dengan pegawai JPJ. Kan korang juga yang selalu marah-marah badan-badan uniform ni dikatakan kuat makan rasuah. Tapi kan ada nampak jugalah dekat trends orang cakap takkanlah satu kamera tu sampai RM23,000. Dia kata ni mesti sebab ada selit-selit duit kat tepi lah tu. Sebab itulah harga kamera tu boleh jadi mahal. Jadi kita faham ya, yang 2.3 juta ni bukan untuk kamera saja, tapi untuk sistem yang perlu dibangunkan. Contohnya body cam tambah dia punya apps, tambah dengan integration system, tambah dengan server, tambah dengan storage, tambah dengan man hour, maintenance dan sebagainya. Dan benda ni tak akan gunakan matematik yang simple lah. 2.3 juta bahagi 100 unit kamera. Kalau kita tengok balik dari segi rakyat ya, benda ni pun boleh protect kita juga. Pegawai-pegawai pun tak boleh suka-suka gunakan kuasa dan rakyat pun tak boleh buat tuduhan melulu. Semua benda ni ada bukti. It is a win-win situation kepada kita rakyat dan juga kepada pegawai. So lepas ni kalau ada kes-kes viral, contohnya lah dikatakan pegawai JPJ ni kasar ataupun pemandu nak bagi duit kopi, kita boleh review balik footage, tengok siapa yang salah. So korang ni yang nakkan sistem kita ni lebih baik, korang rasa patut tak kerajaan implementkan sistem sama dekat agensi-agensi atau badan-badan beruniform yang lain? Contohnya polis traffic, immigration ataupun custom. Cuba komen sikit ataupun share kalau korang ada pengalaman yang kelakar dengan pegawai-pegawai ni.